Dia menerima satu laporan polis daripada seorang lagi yang menawarkan diri untuk menjadi witness. Dia mengatakan dia adalah seorang setiausaha sebuah pertubuhan yang bernama Kelab Bunga Raya Kota Melaka. Dia adalah setiausaha yang mana dia kata dia telah pun membuat laporan pada tahun 2023 melibatkan 11 transaksi haram berjumlah RM100,000 lebih. Nombor laporan. Nombor laporannya adalah MTR 9226/2023, yang mana dalam laporan ini dia mengatakan bahawa Hishamuddin ini telah ambil buku cek dan menyuruh dia untuk sign buku cek itu, dan kemudiannya dibawa ke tempat lain. Dan kemudiannya bila HROS minta dia punya audit dan sebagainya, dia minta penyata kewangan kepada Hishamuddin, dan dia mendapati ada beberapa transaksi keluar masuk yang tidak dapat dipastikan sumbernya tu datangnya daripada mana. So itulah sebab dia telah pun membuat laporan PDRM, dan dia telah pun menghantar surat untuk mendapatkan penjelasan daripada pihak PDRM, adakah dia punya kes ini ada tak jumpa bukti baru ataupun ada tak pendakwaan yang akan dibuat. Pihak PDRM memaklumkan siasatan masih dilakukan dan masih lagi di dalam proses penyiasatan. Ini yang saya pelik, kenapa orang ini ada pelbagai laporan yang dibuat dekat dia melibatkan wang ringgit, melibatkan orang kata aliran wang haram, dan dia masih lagi bebas duduk dekat luar. Ini yang kita nak minta supaya pihak SPRM dan pihak PDRM itu sendiri melakukan siasatan dengan telus dan menyegerakan, sebab melambatkan proses siasatan dalam prinsip undang-undang disebut bahawa justice delay is a justice deny. So ini yang kita perlu memahami. Kita takut dia melarikan diri, kita dah tahu menantu pun dah lari, nanti mungkin Hisham ni juga akan lari.